Hello, welcome to my journey. Yeah, I'm back with my vlog. Aku tak tahu vlog ke berapa sebab aku dah ada yang aku delete dekat YouTube. So, aku nak start my vlog lah. Cerita dia sekarang aku nak balik ke Johor sebab ada PRN. Jadi, mari kita tengok perjalanan ni macam mana. Okay. Nak perjalanan, serius lah 4 jam, bai. Aku nak balik Johor 4 jam, bai. Tak boleh jadi ni. Ni terlalu apa panggil? Asal panjang sangat jalan ni. Jam kat mana ni? Aku perlu cari alternatif lain lah. Okay. Ni aku keluar kat mana kalau aku search ni? Oh, ni kat jalan biasa lah Bukan. Tapi 4 jam serius lah. Kau nampak aku tak? Kau kena buka lampu sekejap. Aku try Kau terang sangat. Tengok sikit dekat aku punya ni. Tak nice. Aku nak cakap ni biar ada vibe sikit. Okay. Lain ni. Apa lagi yang dekat-dekat sini Tak apalah. Apa pun. Aku akan isi minyak dulu sebab bar tinggal satu. And then Tashiku semua dah isi. Jam guys. Maksudnya tadi dalam pukul aku gerak 9.30. Sekarang baru nak masuk link kedua. Link kedua selalu dekat Jasin lah. Dan sekarang jam menunjukkan 12.24. Dan sekarang jam tadi sebenarnya aku nak pergi R&R. Aku nak tidur. Lelapkan mata lah. Tapi ramai banyak kereta. Tak ada parking lah senang cerita. Duk pusing kan. Tapi masalahnya time tu nak cari parking tu, time tu aku macam rasa segar. Macam tak apalah. Aku keluar R&R, aku tak berhenti pun, tak singgah. And then aku terus gerak. Tapi sekarang dah jam dekat Jasin rasanya ni. Sebab kalau masuk lane 2 selalu dah Jasin dah. Ya. Kalau tanya sekarang, sebab tadi aku balik kerja pun dalam 1.5 jam kot. Lepas tu sampai rumah, packing. And then dalam pukul 9.30 gitulah dah lepas isi minyak. Lepas tu aku terus gerak. Sekarang jam menunjukkan ke tengok sikit 1.27. Aku sekarang kat Adra Pagoh. Aku rasa mengantuk, so aku nak tidur je. Tadi dah okey sikit, macam mungkin mindset otak macam R&R nak berehat. Sebab tadi aku dalam gerak 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, sekarang aku apa 1.30. 4 jam dah 4 jam dah. Kalau ikutkan kalau aku teruskan perjalanan, dia sampai 2.30 kat sana. Sampai rumah. Tapi aku rasa aku perlukan rehat untuk tidur. Aku plan macam dalam 1.45 aku bangun. Lah, rupanya aku bangun pukul 2 suku. Tapi okey lah, dapat tidur kejap. Tapi ramai banyak dekat kereta kat sini. Orang tidur. Hey everyone. Semalam aku dah sampai. Aku sampai 3.30. Aku nak rekod ni, nak buat vlog. Alah, bateri habis. Sebab aku lupa nak off. Kau bayangkan aku punya Mentos kan full berapa bar kan. Lepas tu tinggal separuh je. So tak nak hilangkan ngantuk. Ya. Dan hari ni hari pagi mengundi. Anak buah aku dia minat SpongeBob. Aku pun minat SpongeBob lah. And then masa aku pergi last week, aku pergi KL. Aku singgah kedai KKB. Sebab aku memang suka pergi KKB sebab sometimes cari bricks apa kan, figura. Lepas tu kadang ada macam benda-benda comel kan, benda-benda untuk pasang-pasang. Lepas tu masa aku pasang-pasang tu, aku nampak tu benda yang wow. Aku nampak SpongeBob punya collection kat lab dengan KKB. Lepas tu aku teringat aku yang nak buah. Aku tengok, yelah biasa kan. Aku tengok benda yang comel boleh beli. Tapi tak
Banyak lah. Tapi ada satu benda yang aku macam, wow, aku kena beli ni untuk anak buah aku ni. Tak tahu apa. Kejap. Aku belikan dia. Allah. Tada! Aku belikan dia botol tu. Sekejap kau unboxing depan ni sekejap. Comel. Memang comel dia. Well, SpongeBob. Dia ada dua, dia satu lagi Patrick. Tapi sebab anak buah aku suka SpongeBob, aku beli SpongeBob. Well. Macam nak buka straw dia ni. Dia dekat rumah ni, dia aku panggil dia. Korang tengok ni. KKB collab dengan SpongeBob. Sekejap, ada harga kat sini. Ada harga ke tak ada harga? Oh tak ada. So aku tak payah cabut. Vacuum mark. Tahu lah. I have something for you. Are you ready? Something for you. Tada! Ready? Tata, What is this? Taipa. Are you happy? Show mommy. Tell mommy. Cakap apa? Thank you? Thank you. Show mommy. Jazzy. Dan mengundi. Oh. Nak apa Jazzy? Ya Allah, pedas. Tak ada orang suka ni kecuali atuk. Okey je you rasa. Taste. Makanan ni semua. Oh ya. Dia apa-apa candy dia suka. Jazzy makan. Tak sampai kat sana. Eat. Nervous. Makan. Buruk yang aku punya. Tengok Nak kau punya kak. Orang cantik, kejadian dia cantik ya. Dia buat macam saya macam pakai inai. Oh. Cik nampak ni. Mana Neo? Mana ni ya? Jadi sekarang kita ada main bowling. Sebab kakak dia ada selection. So kita sebagai player-player yang terhandal macam saya, macam ayah kan. So inilah player selectionnya. Ni. Haji. Tu. Okay kak, target berapa kak? Target? 180. Nak buat 170. Ayah target berapa ya? Ayah 200 lah. Ayah 200. Kalau macam aku target 15 lah, 15. Masa siapa yang menang? Ayah. Abang Azim, siapa kakak? Ha? Boleh. Saya target baby dapat 160. 160. Abang Azim target 160. Okay, kita akan tengok. Maaf. Jadi kita akan tengok macam mana kejadiannya nanti. Ya. Okay, semua player dah bersedia. Ada mak, ada ayah. Okay. Aku belum ambil bola lagi ni. Safa macam mana kak? Game pertama okey? 1-2 macam tak power lah. Nak try maintain 1-7 lah. Okay, 1 jam. Boleh. Jadi. Hey. Peace. Okay, jadi perlawanan pun dah tamat. Perlawanan bowling kita. Okay, ada perubahan daripada aku capai lah 15. Tadi paling tinggi 159. 154 kot. 154 dah 105. Mestilah ada kelainan sikit. Ibu nak tengok Jazzy tau. Kurang lah kat situ. 1, 2, 3. Bawa satu lagi pergi. Ni pengala ke sini sikit. Mana? Yelah macam bawa kamera tu berjalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Ni Jazzy ke. Jazzy. Kena play tu. Okay, sekejap.
1 and 2 and 3. 1 and 2 and 3. Alright. Tengok jadi tak? Tengok jadi tak? Allah. 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 Jadi, kita ambil gambar 10 tahun lepas. Berapa tahun lepas, Mak? Rasa umur dia 12 tahun. Bawah 12. Bawah 12. Wakil Johor, Mak. Okey, Johor. Apa cicak? Kau ajar cicak, bye. Ingatkan apa lah. Cik kecil pula tu. Terkejut aku. Aku baru tekan rekod tau. Masalahnya. Apa tadi petang memang jam gila. Nak balik rumah pun jam. Orang semua mengundi. Itulah masalah dia. Balik aku terus tidur. Sikit lighting ni okey tak? Okay, salah. Okey sikit. Tak nak. Aku nak macam just nice kan. Dan aku lupa pula nak buat buku aku nak tulis lirik. Tapi lupa pula. So tak ada barang. So sebenarnya aku tak tahu nak buat apa. Aku nak apa? Nak tunjuk apa kat korang? Nak tunjuk ni. Aku ada set figura Marvel Iron Man. Tapi dia tak boleh buat apa-apa. Ada macam dia boleh lah. Oh dia tak boleh gerak kaki pun macam ni je. Tapi dia just nice. Bawa satu. Aku ada satu. Ada lagi dua. Tak. Dah ngundi. Cepat aku dah tunjuk dah sebelum ni. Aku ada dua lagi tapi dekat office. So aku nak beli lagi. Aku beli apa tu? Ghost Spider dengan Venom. Aku beli tu. Sebenarnya tengah tunggu kakak aku ni. Kakak aku dia tengah tidur ke anak dia. Kata dia nak tengok movie. Tengok movie Cerita apa yang best sekarang ni? Jangan tengok jap. Apa ni? Ni aku pisang ni. Kadang benda ni datang dari mana? Sebab aku dah lama tak buka ni. Sebab aku tengah layan Marvel. Tengah kata kecap balik tengah. Ni pun tengah tengok Spider-Man Far From Home nama kau. Ni ada Misteri Allah. Jadi kita tengok cerita apa yang best. Cerita apa yang best lah. Mak Batman Superman. Kakak aku tengok pula. Ada Anna Hathaway. Oh tapi 2019. Kenapa 2019? Wicked mana? Wicked. Ada Ariana Grande. Predator is what? Masa aku dah tengok kau tak? Hello guys, so sekarang aku nak masak buttermilk chicken. Buttermilk chicken sebab nak masak lah kan. Apa lagi kan? So kakak aku hari ni ada. So alang-alang mak suruh masak ayam goreng popcorn. So macam alang-alang buat butter chicken kan senang. So tak tahu apa nak buat. Okay, let's go kita masak. Allah. Bahan semua dah siap lah. Dah potong lah. So just kita tengah masukkan je. Kita masukkan butter. Butter 2 sudu okay. Okay, donde. So sekarang kita masak kat luar rumah sebab berbau so masak kat luar rumah. Sedap kat buat butter ni. Kalau bawah ni kena tak nak kira okey je ada. Kurang lagu sikit. Mana tahu layu. Apa? Yaki. Abang. Oh ya. Awak mana tahu kalau dah layu? Boleh lagu? Masaklah dia macam Kalau hangus tu kan? tak lah. Lembek. Dalam transparent lah. Okay, masukkan cili pula. Tak tahu cili ni pedas ke pedas. Sekejap aku nak rasa. Okay, kari pun macam dah okey. Kita tentak tu saya. Baju abang semua tu. Ada baju juga. Ada baju gaji kak. Baju Aki pun ada. Baju Aki. Ya. Kat susu cair ni.
tak. Dan kita tambah garam. Biar kasih rasa dia macam strong sikit tau. Aku tak boleh nak describe tapi rasa dia akan strong. Macam manis-manis pekat gitu. Okay, and then kita pun gaul. Aku tak nak dia pekat sangat. Aku tak nak dia pekat sangat. Aku nak dia ada cair-cair gitu. Macam gini lah. So aku rasa ni dah cukup dah ni. Lebih sikit. Aku tak suka dia punya material look dia. Kita nak kasih dia punya tu macam ikat-ikatnya. So kita akan tunggu sikit lah. Sekejap. Dia punya bau dia memang sedap. Aku cakap sama lu. Sekejap. Ini. Pilah lalat. Okay, Kak. Kak. Macam mana? Rasa okey? Macam ni lah. Chef Wan. Weh, belum masuk. Belum masuk. Boleh buat lagi tak? Boleh buat kedai. Kat kedai. Tak nak. Buttermilk chicken Amazed. Video. Which one? Gambar. There. Dia nak kereta yang malam tadi lah. Kereta apa baik? Yang tayar besar tu. Oh tu yang harimau tu apa? Yang ada. Ha? Bye. Nah. Tak nak yang ni. Pakai ni easier. Atuk panjang. Ni yang panjang lah. Ya. Kau nak macam mana? Oh, lepas tu macam tak pun. Okay, bye. Bye-bye. Dah salam semua dah. Jadi shake hand. Kanas. Angkat kaki. Muah. Rasa gigi orang Yalah. Ni masak. Bu. Baby, you. Bye. Yes. So aku dah nak balik ke Selangor dan aku tengah packing barang ni. Kau tahu tak jam 5 jam baik daripada Johor. Biar aku tengok lihat sekali lagi. Adakah ada perubahan sikit? Mata ada perubahan kan? Ada macam kata good news. 4 jam 42 minit. Cemat. 4 jam 42 minit bye. Mungkin aku akan cari jalan alternatif yang lain. Tapi mungkin dekat Rembau ke kat mana lah. Untuk masa sekarang aku rasa aku just follow je. Ya, so tadi aku berlepas bersihkan pasir kucing. Lepas apa lagi? Aku dah buat TikTok je sebab aku nak TikTok yang ada background bilik aku. Sebab aku rasa ada background bilik aku dia engagement dia okey sikit. Tapi okey je. Macam alang-alang kan. Dah dekat sini kita buat video. So aku lagi buat video dia pack review. And then dah siap. Tinggal packing. Ya. Aku ingat tu je kot. Dan aku nak bawa lampu dan esok kerja. Ya, esok kerja. Allah. Dah siap. Then kita packing jap. Packing MacBook bila? Packing MacBook. Lens kamera, barang kamera. Ni aku perlu bawa ni ke office. Supaya kalau aku ada beli air ke, boleh letak kat sini. Dan charger laptop dan juga jam. Okay. Bag. Perlukan bag ni ke tak? Rasa tak perlu. Dan aku akan tukar casing lah. Tengok ni casing aku. Nampak ke? Ni warna hijau. Sekarang pakai purple. So aku nak kata nak nampak warna-warna terang sikit. Then
strawberry matcha. Dapat warna strawberry matcha. Tengok ni. PKC ni perlu aku bawa ke tak? Bawa je. Sak. Okay, aku nak bawa. Bawa je lah ni. Ku bertamu ke rumah barumu. Sekarang kau apa? 7.52. Pukul 8 aku nak kena post video ni. Tapi SPF kena buat draft. Okay. Baju aku banyak baju tak banyak baju tu pergi office. Kau macam sikit gila baju aku. Ada baju tapi bajunya warna gelap-gelap. Aku nak warna-warna bright sikit. Tak ada masalahnya. Bermaksud aku kena beli. Tak lah. Aku tak tengok lagi dekat aku punya drawer. Sekejap. Dia menarik tak? Ni okey ke? Dengan pendek. Okey lah. Bawa je lah. Mana tahu pakai kan? Tak pakai belakang cerita lah. Nampaknya aku kena beli baju baru lah guys. Sebab aku tak ada baju. And then mana aku punya mic? Bag mic aku ni. Oh, dalam ni kan? Dalam bag ni. Then bagi aku nak bawa. Panas juga siang ni. Barang review aku ada aku bawa. And then banyaknya and then yeah, we love you. Nak bawa baju apa? Baju ni menarik juga bawa. Saya bawa satu baju. Sebab office aku sejuk gila. Cakap kau. And then. Okay. Rasa tu okey je untuk baju. Untuk ni. Ni kan. Tapi tak buka lagi. Sama je. Jadi aku nak akhirkan aku punya vlog. Thank you guys for watching and aku rasa aku akan buat vlog setiap weekend aku lah sebab weekend je free. Kalau weekday aku pergi kerja. So aku punya kehidupan pun nak bosan. Pergi kerja, balik kerja. So time bila je aku nak vlog kan. Mungkin time aku pergi bercuti ke pergi mana kan. Tapi untuk sekarang aku fokus on weekend lah. Tengok weekend aku buat apa. Tapi I will make it happen lah. Make it happen tak adalah macam tunjuk live aku lah kan dekat vlog kan. Jadi thank you guys for watching. And kalau korang suka aku punya vlog, I hope you guys like ah. I hope you guys like it. Yeah, my vlog. So, thank you guys. And jumpa lagi di lain masa dan juga di lain hari. Bye.